Untuk tahun 2026 ni, Honda telah buat upgrade paling besar untuk Honda ADV. Inilah dia guys, Honda ADV 160 Rootsync. Desain ADV ni masih kekal dengan gaya adventure scooter, tinggi, rugged dan memang nampak tough atas jalan. Untuk model yang baru ni, Honda dia bagi airflow di kepak belah kiri dan belah kanan, so membuatkan motor ni lebih aerodinamik. Untuk bahagian meter pula, Honda dah bagi meter TFT 5 inci dengan Rootsync sekali. So, dia nampak lebih moden, jelas dan semua info penting korang boleh terus connect dengan phone. Navigation, call dan muzik, semua boleh kontrol terus daripada sini. Perubahan paling besar, switch analog ni dorang dah letak dekat sebelah kiri. Berbanding dengan model yang sebelum ni, dorang letak dekat sebelah tengah. So, lagi mudah kalau korang nak adjust semasa korang tengah bawa motor. Part paling menarik, handlebar dan rim sekarang dorang bagi warna bronze guys. So dia nampak lagi premium, ada karakter adventures luxury sikit, lain dari model biasa. Untuk suspension pula, diorang masih mengekalkan model yang sama iaitu boran Showa. Cuma design yang terbaru sekarang ni diorang menggunakan fully hitam yang membuatkan nampak premium. Kalau korang berminat dengan ADV 160 Rootsync ni, korang boleh seek form sekarang. Motor ni kami ready stock ada dekat kedai. Aku belanja free delivery seluruh Semenanjung Malaysia.